Boleh tak guys? Yang ni satu kesalahan yang sangat, I could say, sayanglah, careless. Sorry to say, but this is definitely a clear mistake and your mark are deserve to be deducted. Sebab standard, nak bagi dia nampak uniform. So that is scientific investigation. And then yang kedua, kita tengok larutan sukros 10% of the sucrose solution. By right, 30% sucrose solution, this is hypertonic or isotonic. Maksudnya larutan ni pekat guys. Larutan ni air dia kurang guys. Hypertonic. So this is the hypertonic. In Malay, hypertonic. Jadi kan guys, bila dia adalah hypertonic, air masuk ke air keluar ke tak ada apa-apa. Air masuk ke air keluar ke tak ada apa-apa. Air akan keluar daripada sel. So the water will be going out from the cell. Jadi apakah yang dialami oleh the plant cell? So what happened to the plant cell? Kalau dekat atas tadi vacuole mengembang, tumbuhan tu menjadi tegit ataupun tumbuhan tu menjadi segar. So dekat sini tumbuhan menjadi apa? Dekat sucrose solution. Kat sini tumbuhan menjadi apa? Mengalami apa sel tersebut? They are undergoing satu keadaan yang kita panggil sebagai plasmolysis. Because the water are out of the vacuole. Air meresap keluar daripada sel vacuole. So what happened? Plasmolysis happen. Plasmolysis berlaku. Kalau di plasmolysis, you masukkan balik larutan yang hypotonic. You masukkan balik hypotonic. So, diplasmolysis lah. Teacher, kenapa hypertonic? Sorry. Saya tersalah. Okay, saya tak perasan. Saya ingat 30% dekat sini, 10%. Aduh, sorry. Sorry ya. Okay, ni 10%. I ingat 30% tadi dekat sini. Sekejap. Sorry, tersilap kat sini. Aduh, kita transfer kat bawah. Guys, kita transfer pergi kat bawah Pergi lompat pula dekat 30%. I tak nampak 10%. Okay, ingat 30%. Okay, sorry. Kita betulkan. Guys, sorry tau. Alright, so larutan sukrosa 30%. Yang ni barulah hypertonic. Betul, dekat atas tu semua betul. Cuma saya tersalah letak position. Okay. Hypertonic. Kenapa 30% adalah hypertonic? Hypertonic maksudnya dia banyak dia banyak solute. Dia banyak bahan terlarut. Dia banyak garam dalam tu. So, dia kurang air. Sebab tu 30%. 30% banyak bahan terlarut. There's a lot of solute. Kurang air. Sebab tu, tadi saya lukis kentang. Air keluar ke masuk, guys? Air keluar ke masuk? Air keluar daripada sel vacuole. So, the water out of the vacuole cell. Air keluar daripada sel vacuole. Bila air dah keluar daripada sel vacuole, tadi kita ada buat nota kan? So, keadaan ini kita panggil sebagai plasmolysis. Plasmolysis. Okay. Kalau di plasmolysis, you masukkan sajalah hypotonic. So, jadilah di plasmolysis. Dia jadilah tegit balik. Boleh Mimi? Okay? Dapat tak anak-anak? You know already why this is hypertonic? Okay. Jadi, sekarang korang fikir mula-mula yang ni adalah 3 cm. Kalau you masukkan dalam sucrose solution yang hypertonic, yang mana air keluar daripada sel, you rasa berapa dia punya panjang kat sini? Lesser than 3 cm ataupun more than 3 cm, or it is similar to 3 cm? Lesser katalah kita tak dapat kan. So, kita buat apa guys? Kita tipu sunat. So, letak 2.9 ke, 2.8 ke, asalkan semua 1 titik perpuluhan, semua standard. Kata dua-dua I letak 2.9, so over here 2.9 dah. Tipu sunat nama dia. Kalau tak dapat. Okay, jangan letak 2.90 pula So, make sure uniform decimal places. Okay, so this part pula 10%. Ini kalau 10%. Guys, 10%.
You hypotonik dah ada, hypertonik dah ada. Apa yang tak ada lagi? Isotonik lah. Isotonik tak ada lagi. So, lah isotonik. So, kalaulah isotonik, so this is potato strip. Air masuk ke keluar? Air keluar, air masuk, sama. So, tak ada apa-apa yang berlaku. So, keadaan ini kita panggil apa? This condition, what do we call? Tiada pergerakan air bersih. So, dia tidak jadi tegit, dia tidak jadi plasmolisis. Tak, tiada pergerakan air bersih. No net movement of water. No net movement of water. Maksudnya, kalau no net movement of water, dia jadi panjang ke pendek ke sama? Panjang ke pendek ke sama? Guys, logik lah sikit. Sama kan? 3.0. Tapi macam tak cantik sangat kalau kita buat dia sama je kan? Tapi tak apalah. Kita letak dia 3.0. Perfect. Tipu sunat. 3.0. Dah. Settle. Kalau you tak dapat, you jangan nangis guys. You ada 15 markah. You jangan tak dapat, you nangis. Lepas tu, tolak 15 markah macam tu je. Tidak. You need to remember. Kita kena buat eksperimen untuk kita dapat jawab. Tetapi, if the experiment not happen, benda kalau buat live, kadang-kadang tak jadi, kadang-kadang jadi. So, jangan panik. So, you just do what you can do based on the theory. Macam saya buat. Tipu sunat kan? Tak buat kan? Tapi kita buat. Okay. So, technically, yang ni, apa jadi? Apa jadi? Apa jadi? Nangis kalau bika pecah, apa semua tu jatuh pecah. Sebab tu saya kata kalau benda tu jadi, I pernah ada experience. Pelajar, dia buat. Lepas tu, apa pecah, dia bukan bika pecah. Waktu tu dia tengah panaskan something. I think chemistry punya lab. Dia tengah heat something. And then bika tu pecah. And then, dia tak jawab lagi. So, I told her, no need to panic. You just have 10 minutes. So, use these 10 minutes not to repeat the experiment, but answer the question based on the theory. So, kalau you buat eksperimen pun, you tak sempat jawab soalan, kau tak ada markah langsung. At least you ada sikit markah lah, kan? Berdasarkan teori yang you dah belajar. So, tak payah nak nangis-nangis. Buat je berdasarkan teori. Macam saya tak buat pun eksperimen, but we can think based on the theory. Faham? Sebab markah buat eksperimen tu tak ada. Tetapi, on certain experiment, macam eksperimen kimia tahun lepas, kalau you tak dapat eksperimen, you screwed up. You memang tak dapat jawab apa pun. Takut sebenarnya takut dapat soalan macam tu. Kejap lagi saya tunjuk kimia. Macam mana soalan tahun lepas. Exactly macam tahun lepas punya. Okay. Boleh anak-anak? Okay. Boleh tak semua? Faham ke semua? Good? All good? Boleh. Okay, now. I nak tengok macam mana you handle this. How you handle an observation. Macam mana you buat satu pemerhatian. Anyone. Cikgu buka dekat atas. I nak tengok. Satu pemerhatian yang diberi satu markah. How would you do that? Ada 3 cikgu kita boleh bagi. Ya, ada 3. Bagi satu je lah. Kenapa nak bagi 3? Satu markah je. Okay. Anyone want to give a try? I nak tengok macam mana you punya levels of answering observation. Saya bagi clue. Bila you jawab pemerhatian, when you answer an observation, jawapan anda itu mesti apa yang anda nampak. Bukan apa yang anda kira. Saya ulang balik, if you answering an observation, your answer need to be what do you observe, not what you calculate. Okay. So anyone, I mean, nak cuba tak? Bolehlah, try lah. Takkanlah tak ada seorang pun nak cuba. Kita dah belajar berapa tahun dah benda ni. Rasa pemerhatian ni dah start daripada form 1 lagi. Even sekolah rendah dah ada dah pemerhatian. Okay. So, saya start dulu. I start. And you all boleh tengok . Boleh tak kalau saya tulis macam ni? Tiba-tiba tak boleh tulis pula. Purata, panjang, jalur kentang,
apabila direndam dalam air suling ialah berapa tadi? Air suling 3.3 cm. Saya tulis macam ni. This is option E. So in English, the average length. Sekejap lagi saya check jawapan Mimi. Of potato strip. Sekejap. When immersed in distilled water is 3.3 cm. This is option E. Macam Mimi cakap, ingatkan Mimi, Aimi. Jalur kentang membesar dalam air suling, boleh ke cikgu? Membesar? Istilah tu pun dah salah. Saya cakap apa tadi? Bukan jalur kentang yang mengembang. Yang mengembang adalah jalur vacuole mengembang. Awak tak boleh tulis vacuole mengembang. Awak tak nampak tahu vacuole. Awak pakai mata kasar tak nampak vacuole. So cannot say that. Tak boleh. Kan saya cakap tadi, pemerhatian mestilah apa yang you nampak dengan you punya mata kasar. Bukan apa yang you kira, bukan apa yang you kaji in terms of the theory. Awak mana nampak vacuole? You nampak vacuole. Seram lah kalau nampak vacuole kan. Panjang jalur kentang bertambah dalam larutan isotonik. Boleh? Panjang jalur kentang berkurang dalam larutan hypertonik? Boleh. Okey, sekejap. Saya bagi you dua pilihan. Sekejap. Lagi satu pilihan adalah panjang akhir jalur kentang apabila direndam dalam air suling ialah berapa tadi air suling? Apabila direndam dalam air suling ialah 3.2 cm ataupun 3.3 cm. Sebab tadi dapat reading yang berbeza kan? Okay, macam ni. So guys, dua-dua betul ke? Ada satu je yang betul. Dua-dua betul ke? Ada satu je yang betul. Kalau dia bertambah pun boleh. Dua-dua betul ke? Ada satu je yang betul. Okay, so in English, final length of potato strip when immersed in distilled water were 3.2 cm or 3.3 cm because you have two potato strip that you immerse. Okay, semua betul. Jawapannya bukan semua betul, ada satu sahaja yang betul. Sebab apa? Guys, saya dah cakap tadi. Observation have to be what you observe with your naked eyes. Mata kasar. Bukan apa yang you kira. Purata ni, kita kira. Betul. You kira purata ni. You kalkulate dia purata. So, ini salah. Tak boleh. Observation apa yang you terus nampak? Kat sini. Sini pemerhatian awak. Purata you dah kira. Tak boleh lah. Jadi purata tidak diterima. Jadi panjang akhir, you nampak. Kalau you nampak ada dua kan, you bagi tahu dua-dua. This is accepted. Ataupun jawapan daripada, saya rasa Mimi kot tadi. Dia kata, panjang jalur kentang bertambah dalam larutan isotonik. 3.2 cm, 3.3 cm. Itu pun diterima Mimi. Sebab ni kita nampak, bukan kita kira. Okay? Dapat? Faham guys? Tolonglah. Pemerhatian ni apa yang you nampak dengan mata kasar. What you observe with your naked eyes in the experiment. Bukan you kira. Bukan berdasarkan teori. Vacuum mengembang. Air masuk. Tu, bukan. Kena sebut berapa tu. Nak lagi cantik, kita sebutlah. Sebab kita dah ada bacaan dia. Kalau kita tak ada, kan biologi, kimia, fizik, ni semua adalah spesifik.